Okey, hari ni kita nak bercerita berkenaan dengan Zulaikha. Okey, Zulaikha ni merupakan seorang OEM owner. Okey, apa yang dia buat adalah dia ambil order-order daripada founder-founder produk untuk buat lipstick ke, untuk buat perfume ke, untuk buat apa-apalah. Okey, so satu hari tu ada seorang customer yang kita panggil Afiq telah datang kepada si Zulaikha ni nak buat OEM produk dia. Dia nak buat perfume, alright? So Afiq pun dah R&D dia bagilah resepi dekat Zulaikha ni. Zulaikha cakap, okey, apa yang awak nak ni saya boleh deliver, no problem. You bagi I sebulan, I akan hantar kat you the final product. Okey, selepas dapat final product daripada Zulaikha, si Afiq pun try, okey, ini bau yang saya nak, ini packaging yang saya nak. Okey, boleh proceed untuk mass produce benda ni. Okey, Afiq pun masuk order lebih kurang dalam 1000 pieces of this perfume, okey, untuk dihantar kepada Afiq dalam masa sebulan selepas R&D tu. Okey, so sampai masa sebulan selepas itu memang adalah produk deliver oleh si Zulaikha ni kepada si Afiq. Cumanya bila Afiq dapat produk ni, Afiq bau balik, rupanya bau yang dia setuju sebelum ni tak sama dengan barang yang dia dapat hari ini. Okey, basically bau yang dia nak adalah bau berry strawberry, tetapi yang datang bau maski very masam. Okey, so benda ni semua merupakan satu perkara yang mengelirukan Afiq lah. Dia pun telefon dengan Zulaikha, kenapa you bagi I flavor perfume tak seperti I mau? Tak adalah nilai you minta apa semua. Tak ada you, I minta you very delicious. Ini tak you dah bagi I maski masam. Lain ni. Tak adalah you min ini memang bau lah seperti yang kita pernah bincang sebelum ini. Afiq cakap, you jangan lama segini, benda ni dah dipersetujui sebelum ni bau. Dia berbeza, I tak nak terima ini, and I tak nak bagi produk you, okay? So apa you tak deliver apa yang I nak? Zulaikha pun rasa marah. Mana boleh budak dah hantar sebab kau ada keluar kosa buat packaging, buat beli barang raw material semua dah buat, dah tidak nak terima, tak nak bayar ini, sama ni nanti kah? So dalam keadaan ini, adakah Afiq yang salah ataupun Zulaikha sebenarnya yang salah? Okey, korang kena faham, sebagai producer, sebagai orang yang mengeluarkan sesuatu produk, okey, sekiranya klien kita memang dah bagi specification apa yang dia nak berkenaan dengan produk tersebut, kita sebagai kilang memang wajib untuk deliver apa-apa yang telah dipesan oleh klien ni seperti mana spesifikasi yang telah diberi. Sekiranya kita ikut kepala kita, okey, bila orang minta very delicious, kau bagi maski masam dan orang tu tak berpuas hati, dan orang ini sebenarnya tidak perlu memberi apa-apa bayaran sebab itu bukan barang yang dia pesan. Okey, sekiranya kau dah bagi dah indikasi kepada si Afiq ni, sebenarnya memang inilah bau yang kau minta, kita dah ikut spesifikasi kau, inilah chemical yang kita gunakan, inilah hasil bau dia, dan Afiq masih tak bersetuju. Dalam keadaan ni kau boleh cakap kau telah lepaskan tanggungjawab kau. Sebab apa? Sebab ingredient yang ada dalam produk ni memang ikut sebiji yang apa Afiq nak, cuma hasil dia tak seperti apa yang Afiq jangka. So Afiq tak boleh gunakan alasan itu untuk cakap dia tak nak bayar. Tapi sekiranya sebaliknya memang tak ikut spesifikasi, tak ikut ciri-ciri yang Afiq dah setuju, maka dia memang tak ada keperluan untuk bayar segala apa kepada diri kau sebab kau tak deliver lagi your part of the promise. Okay, dan dalam akta kontrak, dalam consumer protection and dalam mana-mana hubungan kontraktual lah, dia mesti barangan yang deliver kepada orang yang memesan ni mesti dalam keadaan seperti mana yang telah dipinta. Sekiranya kau tak boleh nak sediakan barangan seperti mana yang